Alhamdulillah kita dah sampai. Inilah guys, kedai dia, Dream Factory. Right. Jom kita masuk dalam. Nak tengok G-Wagon Abarong ni dia pilih colour apa. Mari. Okay guys, pattern Abarong ni jenis kalau dah satu tangan tu satu tangan dia akan buat sampai habis. Macam. So korang tengok dia punya wrapping dia. Korang rasa kan Abarong pilih colour apa ni? Brand dia Paradox ni, mahal ni. Kenalah ada kan dengan harga kereta dia. Tapi colour apa dia orang pilih ni? Abarong pilih colour apa? Warna hijau ke? Warna putih ke? Banyak ni guys, aku pun pening ni. Takkan coklat, krim. Banyak lah guys. Colour apa dia orang pilih A few moments later. Aku dah tahu guys, colour apa yang dia pilih. Tapi aku tak boleh nak imagine guys. Takkan dia pilih colour ni? Kau nak tahu colour apa? Mari sini. Sini. Ni dia. Dia guys. Ni lah colour dia. Brand Paradox, colour ni. Dia pilih. Nampak guys? Sekejap. Kau sini. Korang imagine lah sendiri Tu kereta Abarong tu. Ni colour yang dia pilih. Nampak? Korang rasa kena tak kena? Ngam tak ngam? Kau komen kat bawah. Pening lah. Okay lah guys, aku gurau je kan. Sebenarnya ni lah pilihan colour Abarong. Nampak? Silver matte dan hitam matte. Korang tengok sendiri. Right. Nampak? So colour ni dia buat two tone lah guys. Atas silver, bawah hitam. Macam ngam tak ngam? Korang komen lah kat bawah. Bagi.